Okey, kalau kita sudah berumah tangga, sudah tentu kita mengharapkan kebahagiaan bukan sahaja di dunia tapi di akhirat. Dan kadang-kadang sudah tentu dalam rencana perkahwinan tu adalah macam-macam dilema. Tapi kadang-kadang yang tensionnya bila dilema tu disebabkan oleh faktor luar, dan antara faktor luar yang kita kongsikan pada hari ini ialah ilmu pemisah. Ada ilmu pemisah, ada ilmu pengasih. Apa beza ilmu pemisah? Apakah sebenarnya ilmu pengasih? Nak ceritakan dengan lebih lanjut di studio kita bersama dengan Tuan Haji Lokman Abdul. Assalamualaikum, dan juga dengan Ustaz Muda kita yang tampan yang kacang. Pasti kita nak tengok orang sekali lagi pada minggu ini, pada hari Jumaat sudah tentunya, iaitu Ustaz Ashraf Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, kita terus saja to the point, semua nak tahu dah ni kan. Apa bezanya ilmu pengasih dan apa pula ilmu pemisah? Assalamualaikum. Ilmu pengasih dan pengisah sama ya, tapi ia ialah sihir ya. Dan sihir ni ialah satu permainan iblis dan jin dan syaitan ya. Dan ada dua aspek dalam sihir pengasih. Satu aspek ya untuk memikat hati seseorang ya. Jadi contohnya kalau dulu benci, sekarang jadi sayang. Dulu tak ada apa-apa, sekarang ada love in the air ya. Lagi satu aspek pula ialah untuk memisahkan suami isteri ya. Dan ini atas sebab dengki ataupun atas sebab balas dendam. Contohnya kalau orang tu dulu lamarannya ditolak, dia dengki. Jadi salah satu daripada untuk membalas dendam dia untuk menggunakan ilmu sihir ya. Dan ilmu sihir ni kita tidak boleh menafikan dia, sebab dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah SWT berfirman ilmu sihir ni boleh menceraikan pasangan suami isteri, dan itu Tuhan telah berfirman. Jadi kita mesti percaya. Dan juga ilmu sihir ni dia punya apa ni orang panggil mechanics ni ya. Apa yang terjadi dalam ilmu sihir ni adalah iblis dan jin ni masuk ke dalam badan seseorang tu dan mempengaruhi tiga faktor, iaitu pemikiran, emosi dan perasaan, dan ketiganya ialah nafsu. Itu besar tu kesan-kesannya. Okey, mungkin kita tak tahu apa simptom-simptomnya, sebab sihir ni dia bukan macam penyakit kesihatan, itu boleh nampak dengan mata kasar, dia berlaku dalam badan kita. Jadi apa antara tanda-tanda ni, kalau kita nak tahu mungkin kita terkena sihir tersebut? Okey, banyak sebenarnya simptom-simptom yang boleh berlaku dalam cakap pasangan suami isteri. Utamanya perasaan dingin terhadap suami atau isteri, dan juga ada juga mereka tidak boleh merasakan kenikmatan sebagai dalam kekeluargaan tu. Contohnya selalu bergaduh, ataupun selalu macam isteri rasa tidak puas hati dengan suami, walaupun perkara kecil menjadi perkara yang besar. Itu benda-benda cerita-cerita yang selalu berlaku lah. Dan terutama sekali zuriat. Kadang-kadang benda-benda macam tu mempengaruhi, sebab sihir ini mempengaruhi mereka untuk berarti kata bersama lah ya. Jadi dalam masa bersama tu, isteri kadang-kadang tidak rasa selesa dengan suami, dan suami pula tidak rasa selesa dengan isteri. Kadang-kadang bila nak bersama tu, bila lelaki menyentuh isteri tidak rasa, kadang-kadang mereka rasa sakit. Oh, bila sentuh tu pun dah sakit ke? Ada. Kami pernah berjumpa dengan kes-kes macam tu. Jadi cerita-cerita selalu berlaku. Dan saya pasti perkara-perkara ini sering berlaku dengan secara tidak sengaja. Kadang orang tak perasan kenapa perkara ini berlaku. Kadang-kadang kahwin kan, macam Ashraf mungkin saya belum lagi kahwin. tak kahwin lagi kan. Kadang-kadang tu simptom-simptom tu rasanya biasa je kan, duk bergaduh, berajuk, kan jealous ke apa kan. Yang tu standard lah kan, yang tu recah-recah yang biasalah ada dalam perkahwinan. Jadi macam mana kita nak tahu yang tu normal stuff dalam perkahwinan, dan yang ni sihir? Macam mana nak tahu? Contohnya saya pernah mengubat seorang pesakit, seorang pensyarah daripada salah sebuah IPTA. 5 tahun berkahwin, tak pernah bersama. Ya Allah, ya. serius. Disebabkan oleh kasih antara suami isteri, itu yang mengukuhkan talian suami isteri. Tapi dalam 5 tahun tu tak pernah bersama dan tak boleh bersama. Bila suami nak bersama, sentuh isteri rasa macam
panik, ada panic attack, tak buat apa, berpeluh. Masa mula kahwin ada tak? Sebelum berkahwin okey. Macam mana dia tahu sebelum kahwin okey? Mana boleh jalan bersama, boleh keluar bersama, ya. Tapi bila lepas nikah tu tak boleh bersama. Oh, maksudnya sampai berjalan bersama pun tak boleh. Bukannya bila bersama satu bilik susah untuk mereka melakukan hubungan intim. Ya. Jadi itu salah satu pada simptom-simptom ilmu pengasih. Dan selepas kami keluarkan semua jin-jin, iblis-iblis dalam badan suami isteri itu, dalam setahun dapat anak. Tahu tak punca dia macam mana? Kenapa? Apa yang menyebabkan dia benda tu? Tahu tak siapa dalam di sebalik ilmu tersebut? Ini semua disebab kita manusia, manusia semuanya ada hati dan perasaan. Ada kadang-kadang tidak mempunyai kepuasan hati dan tidak pernah puas. Jadi mereka menggunakan sihir ni dalam ilmu pengasih untuk keuntungan diri sendiri, ataupun berdendam untuk mereka juga. Jadi itu semuanya punca-punca. Ya. Dan sering berlaku antara kenapa cakap ilmu pengasih. Sebab kepuasannya tidak ada dan perasaan dendam terhadap pesakit terhadap seseorang tu yang berlaku. Okay. Worst case scenario selain daripada yang kita tadi tu, sebab saya terbaca juga kat sini atau umat yang diberikan Tuan Haji ialah kalau kita nampak suami kita ataupun isteri kita nampak wajah yang hodoh-hodoh, takut. Tak apa, bila jin tu dah ada dalam badan kita, dia akan duduk dalam otak kita. Ya? Lepas tu dia akan project image ataupun gambar-gambaran. Kalau orang tu cantik, dia tak cantik, ataupun suami dia okey, jadi bodoh. Jadi macam itulah yang akan mempengaruhi suami ataupun isteri. Okay, antara apa yang lain dilakukan sewaktu proses kita tadi, kata proses mengeluarkan sini, apa yang dilakukan sewaktu sesi tersebut? Untuk mengubati pasangan-pasangan yang ada penyakit pengasih ni, pertama kena pasti, ya. Jika kadang-kadang dia menggunakan benda-benda lain seperti roh sesat ataupun iblis, ya. Jadi benda tu kena dikeluarkan dulu, ya. Lepas tu pesakit itu kena mengamalkan ayat-ayat Quran seperti surah Asy-Syu'ara ayat 95 hingga 118, ataupun surah Fussilat ayat 25 hingga 44, ataupun surah Furqan ayat 61 77. Ini untuk mengubati. Tapi untuk mencegah diri dianiayai, bacalah surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 20, ataupun ayat 244 hingga 255. Ini ayat-ayat untuk mencegah diri daripada dikena sihir. Mereka yang mungkin rasa ada yang jealous atau tak puas hati dalam perkahwinan kita ke apa, ataupun dalam apa sahaja keadaan, bolehlah mengamalkan surah-surah tersebut, ya. Yang paling pentingnya semua ni kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ubatnya daripada Al-Quran sendiri, bukan daripada faktor ataupun mana-mana yang lain. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang ringkas, padat dan sikit untuk penonton. Untuk mengelakkan daripada sihir ni, ya, kita kena solat, kita kena menjalani kehidupan saya sebenarnya. Sebelum kita amal, kena yang basic tu kena kuat, kan? Tak lagi tak solat 5 waktu, tiba-tiba tak baca. Memang taklah, kan? Okey, terima kasih sekali kita ucapkan asas pada Tuan Haji. Yang paling penting, asas dalam agama tu kena kuat dulu. Satu lagi, kepada penonton-penonton di Sabah, ya, di Kota Kinabalu dan di Sandakan, kami akan jadi di sana besok hari Sabtu di Kota Kinabalu dan hari Ahad di Sandakan. Jadi kalau nak menjumpa kami ada di sana. Terima kasih. Dah harapkan kerja yang baik Allah akan mendapat. Terima kasih. Saya ucapkan dan jangan